Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zairin Ahmad Razi selaku penyampai siaran Kapsul Putra Buletin Kampus Terkini. Pengalaman Ramadan di kampus menjadi detik paling bermakna apabila 9 pelajar dari Hsinchu University turun padang menyertai penyediaan dan agihan bubur lambuk bersama warga UPM. Aktiviti ini memperlihatkan semangat kerjasama yang erat antara warga kampus dan memberi peluang kepada delegasi dari Jepun merasai nilai kebersamaan serta semangat Ramadan dalam suasana yang sebenar. Hospital Sultan Abdul Aziz Shah menerima 1,500 bakul kasih Ramadan daripada Lembaga Zakat Selangor untuk diagihkan kepada warga hospital serta pesakit sepanjang bulan Ramadan. Pada majlis yang sama, Lembaga Zakat Selangor turut menyampaikan sumbangan bernilai RM10,000 bagi aktiviti hospital mesra ibadah serta meluluskan peruntukan tabung kebajikan pesakit sebanyak RM100,000 bermula tahun 2026 sekaligus memperkukuh kebajikan pesakit yang memerlukan. Sementara itu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi meneruskan tradisi menyantuni masyarakat melalui penganjuran program Putra Jana 4.0 bersempena Ramadan yang melibatkan anak yatim, ibu tunggal, staf asnaf serta pelajar fakulti itu di UPM Serdang. Selain pengagihan bubur lambuk, turut diadakan majlis berbuka puasa disusuli penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim. Program itu turut menyaksikan perasmian surau baharu yang diberi nama Musola Hamzah Fansuri dengan pengisian rohani melalui tazkirah Ramadan, solat sunat dan khutbah gerhana dan diakhiri dengan solat sunat tarawih berjemaah. Barisan Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar MPP UPM sesi 2025-2026 telah mengadakan kunjungan hormat kepada Naib Chancellor di Dewan Senat UPM. Pertemuan tersebut menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan strategik antara wakil mahasiswa dan pihak pengurusan tertinggi UPM di samping membuka ruang dialog konstruktif bagi memperkasa agenda pembangunan pelajar di UPM. Demikianlah Kapsul Putra untuk minggu ini. Saya Nur Zairin Ahmad Razi mewakili seluruh warga kerja Putra TV mengucapkan terima kasih dan teruskan bersama kami.